Hai sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan, apa khabar semua? Saya Dr. Sikeh, pengasas sebagai syarikat perkhidmatan Agropintar. Jadi hari ini saya nak kongsi sedikit info apa sebabnya daun menjadi kuning. Kerana biasa kadang-kadang dekat laman social media kami terima PM daripada pelanggan-pelanggan yang tanya daun mereka jadi kuning dan adakah baja-baja Agropintar sesuai untuk mengatasi masalah kekuningan daun itu. Jadi sebelum kita kenal pasti apa produk yang sesuai untuk mengatasi daun kuning, kita kena tahu apa punca-punca, apa sebab yang mengakibatkan daun menjadi kuning. Dan mari kita lihat untuk topik perbincangan hari ini. Jadi salah satu sebab adalah disebabkan oleh kekurangan nutrien. Jadi di mana faktor utama ialah punca utama ialah kekurangan nitrogen. Jadi untuk nitrogen, dia punya daun adalah kuning secara keseluruhan. Bukan sahaja nitrogen yang mengakibatkan daun kuning. Jadi kita juga ada kekurangan unsur lain seperti magnesium ataupun zat besi ataupun iron, di mana dia punya corak akan berbeza. Ada yang di mana daun kuning secara keseluruhan seperti nitrogen, ada yang daun kuning itu dia hanya berada pada daun matang ataupun daun tua. Ada yang sebaliknya hanya kuning pada bahagian pucuk ataupun bahagian daun muda. Jadi inilah simptom-simptom dan kita kena tahu macam mana untuk buat diagnosis supaya tidak memberi lawatan yang silap. Seterusnya kita pun boleh lihat bukan sahaja nutrien tak cukup, kadang-kala pengairan tak sekata, contoh kata disebabkan banjir, terlalu banyak air menyebabkan akar lemas. Bukan itu sahaja, kalau katakan cuaca panas tak cukup air pun akan mengakibatkan daun layu dan kering. Jadi banyak sebab. Dan bukan itu sahaja, juga ada masalah tanah, terutamanya pH tanah. Kalau tanah tu terlalu berasid ataupun beralkali, saluran tanah yang tak baik, ada takungan air, semua ini juga akan mengakibatkan daun kuning juga. Bukan sahaja faktor nutrien, faktor abiotik seperti tadi itu, ini alam sekitar, kita juga ada faktor biotik, di mana ia disebabkan oleh serangan penyakit ataupun pelosak, contohnya kulat, bakteria. Ini juga akan mengakibatkan daun jadi kuning ataupun ada bintik-bintik. Dan cahaya matahari juga salah satu sebab. Contoh kata untuk tanaman-tanaman hiasan